Dia ada action, lepas tu dia ada lawak. Kepada Sarah Samad, Sukri Yahya dan Syafiqal, korang berlakon memang best. Bang, bila nak ambil saya jadi pelakon utama, memang terbaik. Untuk korang menjayakan filem Blood Brother. Sebenarnya Defender ni abang saya lah, Ubay Amir. Saya tahu macam mana hasil dan usaha dia untuk dia mencapai satu matlamat dia. Salah satunya filem yang terbaru Blood Brother. So saya tahu abang saya Ubay Amir dan adik saya Adha macam mana diorang bekerja keras untuk menjayakan satu filem aksi yang bagi saya filem aksi yang sangat luar biasa. Berlatih pelakon-pelakon utama seperti Defender. So sebenarnya saya banggalah, saya sebagai adik kepada Ubay Defender, saya banggalah abang saya telah mencapai satu kejayaan yang besar. Dan filem dan di atas usaha dia selama tengok Blood Brother, korang datanglah tengok Blood Brother sementara tengah hot, tengah panas, sesuai untuk umur 18 tahun ke atas lah untuk tengok cerita ni. Bagi korang yang dah tengok, cuba korang komen, korang dah tengok ke belum Blood Brother? Mana yang belum tengok, korang kena tengok. Memang korang kena tengok, support filem Malaysia, filem-filem Malaysia korang support. Dan filem saya sebagai seorang content creator, saya review, bagi pendapat saya adalah 10/10. Memang terbaik. Rugi guys, korang tak try. Ini adalah kata-kata daripada Sanas. Ini cerita ni dia bukan cerita gangster, tapi dia more kepada cerita mafia. Ini adalah kata-kata daripada Sanas yang mengenai Blood Brother. Dan ini adalah kata-kata daripada Sukri Yahya. Daripada Daily Bekal, diorang sponsor kita orang satu set. So untuk exercise semua tu saya buat di rumah, dan lebih yang untuk fizikal stress tu semua daripada Defender lah. 6 bulan mengenai cerita yang terbaru Blood Brother. Dan ini adalah kata-kata daripada Defender. Sebenarnya banyak action yang besar dalam Blood Brother. Hai, Assalamualaikum. Okey, nama saya Ubay Amir. Saya daripada Defenders. Untuk filem Blood Brother, saya sebagai seorang action director lah, dan juga action choreography. Wakil pada Defender, Ubay Amir, yang menjalankan